Assalamualaikum. Okey, satu lagi aku nak share. Van ni towing daripada Production. Dia cakap ada air dia hilang, temperature naik. Okey. Tadi aku masuk satu botol ni. Dah masuk satu botol pun hilang juga. Tapi bocor tak nampak. So korang rasa mana hilang air? Ni. Tengok ni, hilang air dah masuk dalam ni. Nampak? Minyak hitam dia jadi warna macam coklat. Tapi level dia sampai sini dah. Air tadi dah masuk kat sini ni campur air. Dah macam tanah. Tu dia. Ni. Ini bukan creamer Ini bukan creamer, ini bukan cheese. Ini adalah minyak pelincir yang dah campur air. So, apa yang kita nak buat? Kita nak buat sekarang ni, kita angkat head dulu. Periksa apa yang berlaku. Adakah head bengkok? Adakah gasket reput? Adakah head reput? Okey, sekali jalan kita cari punca kenapa dia jadi macam ni. Nanti aku akan update lagi. Okey, jumpa lagi. Okey. Kita sambung lagi apa yang berlaku sebenarnya kat van ni Sabar. Ni nampak air semua, air dalam tu dah masuk air Air sudah masuk lah. Ni head memang dah bengkok. Punca sebenar dia kenapa dia jadi overheat ni. Ni nampak ni. 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 Ni reput Gasket tepi ni je reput. Kalau korang tanya aku kenapa dia reput, macam mana dia boleh reput bang? Ni laluan air. Jadi kalau air tu korang pakai air pipe, memang cepatlah jahanam benda ni. Satu. Yang kedua, tengok hancur bos. Ni laluan air ni Dia dah gam pemen sebelum ni, dia dah gam lubang air ni. Dia tak bagi air lalu. Nampak tu dia bogam. Dia bogam supaya air tak lalu. Mana boleh, laluan air ni laluan air bos. Macam mana pun air kena lalu dekat sini. So kalau korang halang air lalu, dia akan cari lubang baru. Nampak tu. Tu lubang air. Lubang air ni bos. Tak boleh, macam mana pun korang kena hidupkan dia balik. Kat sini pun air dia dah matikan ni. Nampak ni, dia dah matikan air. Air untuk pusing dia matikan. Ni manifold air. Dia dah matikan sistem air ni. Nampak ni, dia dah tutup. Tak boleh, sudahnya dia akan makan benda ni. Air still nak kena lalu juga, kena pusing, rotate. Sebab pressure dia kuat ni. Water pump push air akan lalu kat sini. Bila kau tutup lubang dia, di mana dia ada lubang, dia akan cari lubang baru. Dia bagi jahanam ni. Jahanam dah gasket ni. Okey, itu punca dia overheat Jadi akibat dia air keluar kat situ. Bila air duk keluar, nampak ni, akan kekurang air, berlaku panas, head bengkok. Okey, terima tu. Okey, kita update lagi pasal van ni. Yang ini, water pump pipe ni, saya akan tukar balik sebab yang ni pun tengok ni dah patah Saya akan tukar sketol baru, water pump pipe. Lepas tu stopper, water jacket, kita bersihkan ni, pembukaan blok. Lepas tu ni nak cerita lagi punca dia. Sebenarnya ada 3. Yang pertama punca dia, sebab dekat sini sebelum ni dia gam, saya dah korek tadi tu. So bila saya dah korek, saya dah bersihkan. Lepas satu lagi ni reput ni. Gasket reput. Satu lagi saya jumpa paling teruk sekali ni. Ni, head dia reput. Head dia reput. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya kena cari satu head second hand. Ni second hand ni head. Kita dah skim, sekarang tengah grembal Lepas grembal kita akan pasang, kita bagi dia top set brand ni. Top set kita pakai Jepun ni. Top set kita pakai Jepun. Kita flush balik minyak hitam, insya-Allah dia akan selesai. Okey, terima kasih.